Dah siap packing 2 beg ya. Ini untuk nanti dekat R&R. Pasal satu beg lagi ni beg hitam. Nampak tak macam cahaya lah. Ha, ni beg hitam ni. Keadaan sebelum pergi Langkawi. Kena siapkan. Terima kasih. Siap. Tak payah fikir pasal benda lah ni. Pergi Langkawi. Masa dah macam pelarian dah. Bawa beg, bawa baju. This is my family's bag. All this stuff. Semua tengah menunggu bas. Hai, lapar. Takut. Mana kita dapat jajan. Sekarang Hi guys. Semangatlah sikit. Ha? Semangat sikit. Bagi semula. Hi guys. Okay, sekarang ni kita nak pergi Langkawi. Hi guys. So hari ni Kita dah sampai dekat R&R bagus. Akan bawa muda. Yeay, Pak Uda belanja. Sekarang pukul 11.38. Panjang malam. Panjang malam lah ni. Kenapa muka tak Ni, boroknya kuat sangat. Nah, tarik boleh. Tekak. Tu jaga punya dia ambil. Kongfu. Kakak bawa apa? Kau bawa apa beg berat tu? Padahal lambat lagi. Tapi menekan-nekan. Kakak tak nak isi. Pakai sudah tak boleh? Kakak ni banyak. Kita dah sampai. Hai guys, kita dah sampai Langkawi. Tadi kita dekat JT, sekarang ni dekat Langkawi. Hai guys. Hari ni kita dekat Makam Suri. Okay, kita dah dekat Makam Suri. Tapi tak masuk pun sebab dah pernah pergi sebelum ni. So sekarang kita nak pergi dekat homestay and then baru keluar malam untuk makan dengan pergi beach. Kita dah sampai homestay. Dekat pantai Cenang. Sekarang dah pukul 7.50 pun baru nak gelap. 7.50 tau. 7.30 masih terang. Mau tengok bu sticky rice dia. Banyak gila dia punya ni. Cepatlah makan apa ni? Lambat. Kenyang. Ha? Dah kenyang. Dah kenyang dah lah. I love mango. Look at the moon. So shiny tonight. Wow. Kita dah siap. Hari ni hari ke-2. Okay. Kita nak pergi mana Nabila? Kita nak pergi ke mana? Sarapan. Kita nak pergi sarapan lepas tu? Jopak nak bagi makan Elang pula. Aduh, Elang nak sarapan. tak tengok tentu. Elang nak sarapan guys. Dah siap awal. Tapi ada orang tu nekan-nekan. Siap awal. Begitu apa ketuk pintu macam boh. Baik. Buang je pintu tu. Kena tunggu juga. Ah! Jangan. Dah payah. Dah hiang bunga. Tak payah nak pergi sini situ je lah. Kena lah. Dia mengundang. Sarapan. Kita naik pagi. Dekat gua ni ramai pula banyak siap monyet. Takut. So right now we have to beware of our surrounding. Dia bising. Takut. Akhirnya kita dah keluar. Aku dah takut dah tadi. Tiba-tiba kalau dia menyerang ke apa ke. Nak balik kena masuk lagi punya. Aku dah takut.
Tak, kita tak guna lampu. What the heck? Kena tunduk. Kita dah dapat keluar dengan selamat. That's fine. But it was an amazing experience. Sangatlah takut, ya Allah. Lama dah takut. Wih, banyak siap. Oh, dia setia je macam tu. Wah. Dia tahu kadang dia tengok pun masuk dia tahu yang mereka dia. Besar ni. Lang laut. Sudah Adam, adik. Apa tu? Apa dah ni macam mana kita hantar jantam Cina? Bukit Kasut. Ni Ali. Ni tuan. Kasar dia kasar. Ikan apa ni, Ma? Nyot. Okay, sekarang dah sampai Skycap Langkawi. Tadi kita pergi Di makan. Naik boat dekat Johor like that lah. Johor Spa kat Kili. Lepas tu kita orang pergi makan tengah hari. Lepas tu sekarang tadi kita orang stop jap dekat Beras Bakar. And now kita orang dekat Skycap Langkawi. Yes. Aku sedap je sebab aku dah lupa dah sebut. Dapat. Banyaknya kedai makan kat sini. Ma. Orang tua lapar. Ha? Orang tua mesti lapar. Hui. Now dalam perjalanan nak naik cable car. Masuk ni, masuk. Masuk, Zara. Okay. Dekat sini tak ada aircon, panas. Apa pernah naik? Mana mangau? Ma, kita dah sampai atas. Belum masa. Dah sampai ni lah mak kau ni. Diorang tengah stop. Takutnya. Tak, aku dah pening. Dia dah turun, dia tengah turun and I'm dizzy. Pening. Sakit kepala. We are waiting to go in the Sky Rex. Tengah tunggu pergi Sky Rex lagi 15 minit. Kita tahan nak pergi tandas ni. Tadi dah pergi Sky Rex. Sekarang kita dekat dalam Sky Rex tadi sumpah best. Korang kena pergi. Serius. Macam real life. Macam betul-betul. Macam kau naik roller coaster. Sumpah best. Sekarang kita masuk di highway sebabnya nak cari slipper. Kaki sepupu aku dah melecet. Aku dah kata tadi beli slipper kita tak nak. Orang dah suruh pergi di highway dia tak nak. Saya dah separuh jalan dia suruh datang sini. Degil. Kan degil. Itulah perangainya. RM10 kan? RM12 tau. Belinya RM11.90. RM12 lah. Kita dah beli makanan malam dekat Pasar Lambak. Penat berjalan. Kita dah sampai bilik. And malam ni tak keluar pun sebab dah beli makanan dekat pasar malam tadi. And that's it for today. Bye. Okay, day 3. Kita dah siap untuk kita balik. Hari ni jetinya pukul 3. This is my food outfit. Sekarang kita nak beli coklat. Macam biasa Langkawi coklat. Yang ni lah tak pernah makan lagi. Kita ambil ni satu favourite. Ambil ni. Ambil ni. Yang ni pun sedap agak. Satu. Ini satu. Sekarang 91. This is from mine. Aku nak ambil lagi untuk tapau ayah aku. Nak beli ni dengan ni. Ambil
satu. Ni ambil lagi satu. Kecing. Bisa menarik. Tiramisu, cappuccino. Mana satu nak ambil? Cappuccino ke tiramisu? Tiramisu lah. Terima kasih ayah. Terima kasih ayah. Terima kasih ayah. Semoga murahkan rezeki. 1, 2, 3. Aku punya ni je. Oh haa lah. Kita matching hari ni. Matching. Ada Zeus. Ada Zeus guys. Nak try lah hari dia. Nak saya masak. Ada Zeus. Dia kalau pergi Langkawi tak sah tak banyak coklat kalau dekat rumah tu simpan sebulan dah habis kadang-kadang tak sampai sebulan pun dah habis. Budak-budak ni demam. Tiba-tiba dekat ferry ada custom pula nak balik. So masa kat airport lah. Love yang ni. Luas spacious. And dia cantik and ada aircon. Masing-masing makeup dah barai, dah penat. Makeup dah barai. Turun tak betul. Dari tadi memang turun dah tak betul. Baru sampai Aku rasa masa pergi tu macam sekejap je. Masa balik macam lama sangat. Sudah sampai. Dah masuk dalam bas. Sudah sampai. Bas rosak jadi kita singgah Imat jap. Beli makanan. Okay, so let's try. Diorang kata topoki dia sedap. This is regular size. Sampai dah. Sekejap. Jadi dia kena gaul dulu. Chicken dia pun sedap. Lembut. Aku beli sergali. Sedap. So, when you mention tu. Overall, sedap. Kalau dia aku rasa kebab pun sedap. Dah sempat basuh makeup semua. Pakai turun biasa. Dah 2 jam lebih kena sidai. Basnya tak sampai lagi. Aku dah barai dah ni. Esok nak kena pergi sekolah. Tolonglah Dah lah baru naik hari ni tau. Nak balik kota. Sabar Nabila, sabar. Pukul 12 pagi 12.30 yang kita orang tukar bas. Nak kena alihkan semua beg-beg kat bawah tu. Aku dah ngantuk I just want to go home. Tak nampak tu. Sekarang pukul 1 pagi baru nak makan malam. Makan. Dah. Sekarang pukul 7. Nak sarap fine. Tadi pergi see you main. Kita kat Seramban sekarang. Next one kita nak makan. Aku nak nasi demi dulu. Beef. Bulgogi. Kita masih ada 3 jam setengah perjalanan. First bite. Rasa dah pedas. Pedas. Ini just nasi, jagung, sosis. Sampai ke bendera baru dengan malam tadi. Malam baru mesti tu ni. Tu je. Dah feel flavorful. Bulgogi tadi. Ada sayur, ada semua. Daging. Tiba-tiba dah dekat sekolah. Tadi pukul 11 dah sampai. Lepas tu sekarang pukul 1.30 dah ada dekat sekolah. Jadinya lepas balik tu terus siap-siap terus pergi sekolah. Sebabnya hari ni ada bertugas. Dan pagi tadi cikgu dah datang pagi tadi. Aku datang lambat so aku datang petang. So balik petang lah macam tu. Analisa perperiksaan sangatlah memenangkan kepala otak aku. And therefore that I have to check one by one. And I have to correct the mistake even though I don't know how. And I have to figure it out myself. And I have to hantar ke pejabat besok. Don't judge me. This is my first time doing it. Okay? So it takes time. Padakan diorang makanan sebab ni tak makan lagi. Tadi balik terus apa? Mandi. Balik terus mandi. Lepas tu terus ikut kat sekolah kan. Aku rasa tekan print mana yang cikgu belum print. Diorang punya analisa.
And aku dah semak analisa dorang yang dorang belum print tu, aku dah tolong semakkan. Tengok mana yang tak betul, mana yang tak betul, mana yang kena betulkan. And now I have to key in all the marks and I have to do the sini dorang ni. Aku kena buat analisa dekat depan tu untuk hantar dekat pejabat besok. Besok. Kita pun dah kunci pintu, pagar semua, masa pun dah tamat. Carinya itu je lah untuk vlog kali ni. 3 hari, semua sekali 5 hari lah pergi dengan balik campur. Bye.